Hello. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Okey, sekarang dekat negara kita, Malaysia, dah masuk musim ke-7 dah pun. Dah hujung tahun. Nah, ni musim hujan direct je ni. Kebetulan hari ni tak berapa hujan. Kita ambil langkah membentras, bukan 100% sebab kos dia tinggi lah. Untuk balut lagi pun plan getah pun dah tak berapa nak cantik dah. Jadi kita ambil langkah save susu kita. Maksudnya boleh noreh jugalah hujan-hujan, kena hujan pun save sikit. Dapat save 60%, 80% pun okey dah. Apa yang saya guna ni, plastik ni beli dekat Shopee, yang buat atap sayur tu. Kalau tengok yang saya sayur tu, yang dia buat atap tu, atap tu. Ni plastik ni tebal juga ni. Lepas tu saya guna ni, paku ni. Saya guna paku plywood ni untuk bagi dia grit sikit. Lepas tu ni plastik wrap ni, wrapping ni. Okey. Cara dia macam ni. Mari kita tengok. Cara awalan mencegah. Okey, ni kalau tengok ni okey, nampak tu. Nampak tu dia balut, dia paku. Paku maksudnya kalau hujan tu dia akan mari sini. Dia akan turun sini. Kita akan wrapping ni pula atas ni. Wrapping, kalau kita tengok belah-belah lain ada dia bubur tar. Tar tu kos dia tinggi sikit lah. Kita nak menjimatkan kos getah pun dah tak berapa nak segar juga. Jadi bila hujan ni dia turun, okey, dia turun gini. Dia tak lalu lah pelan ni. Ni dah pelan sodok dah. Dia tak lalu pelan ni. Kalau pelan awal tu lagi cantik. Kalau pelan yang mula-mula, contoh pelan macam ni. Satu pelan je. Yang ni lawa. Kita terus grit atas ni je. Lepas tu terus tutup makuk. Jadi kos plastik ni pun tak banyak guna lah. Bila hujan lebat apa semua turun, dia akan meleleh sini. Dia terus tak masuk lah dalam ni tempurung getah ni. Sepatut kalau kos tinggi, siapa yang bajet lebih tu boleh beli besar sikit lah ni plastik ni. Tak di silap potong. Dah halang potong, bubuh jugalah. Ni pun tak cukup plastik ni. Banyak tak buat, baru suku baru. Tu pun pilih-pilih pokok yang berkualiti baru. Ni kita tengok kesuksesan dia. Lepas tu kita wrapping. Okey, jap saya wrapping Okey ya. Ni kalau tengok ni, saya dah wrapping ni. Wrapping untuk kebarangkali air masuk dia tu 90% lah. Kalau masuk pun dia sikit sangat yang ni. Tak adalah dia mencurah zurut terus ke dalam ni lah, ke dalam tempurung getah ni. Ni adalah contoh lah. Contoh mencegah menoreh dia dalam hujan ni. Kira selamat. Ni dia. Maksudnya kalau kita menoreh musim ke-7 ni, InsyaAllah lah berhasil jugalah ni. Tak adalah duduk termenung kat rumah. Kesian anak nak sekolah apa, nak beli beras apa semua kan. Ni macam ni lah cara kerja dia. Kalau dapat beli potong plastik ni besar sikit lagi lawa. Maksudnya. Tapi kalau boleh ni biar plastik yang kita balut dari atas ni tertutup sekali lah dengan tempurung getah ni. Macam yang ni nak save bajet ni. Save. Dah lama dah tak noreh. Jadi
Nak beli banyak-banyak pun tak dan. Ni pun banyak lagi tak balut ni. Ya. Tu kalau tengok tu pun tak ada balut plastik wrap lagi. Ada pokok pun pilih-pilih je buat. Ya. Boleh lah, pakat-pakat try. Pakat-pakat cuba. Okey, sampai sini saja ya. Video kali ni. Jangan lupa ya like, komen dan subscribe saya punya channel. Nak enjoy ke set kita jangan pecah. No guys, jangan tak no guys.